Okay, lelaki yang letih ni selalu mungkin testosteron mereka terlampau rendah. Kenapa testosteron dia jadi rendah? Because kadang-kadang faktor testosteron pada waktu pagi sangat akan mula naik dengan tinggi. And then kalau dia workout, pergi bendang, dia buat kerja-kerja keras, it's always gonna be pada waktu pagi. Dia dominant punya hormon. Tapi bila masuk sebelah petang, buat meeting pukul 3 tidur, perlukan kopi. Lepas tu tak boleh fokus. Lepas tu kalau ada end day task, dia tak boleh carry out the next day. Dia lupa memory, dia hilang ingatan, dia lupa nota yang dia kena ambil. So, is testosterone a main factor untuk keletihan? Yes. Is testosteron juga a main factor untuk tingkatkan sel darah merah dia untuk pastikan oksigen dibawakan dalam badan dengan bagus? Answer is yes, to a certain extent. So, kalau testosteron tu rendah, of course, dia akan komplain letih, dia akan komplain tak cukup masa, dia akan komplain dia cepat lemau. So, can we fix the testosterone? Of course, ada banyak cara nak fix. Sama ada dalam bentuk krim, sama ada kita nak pakaikan suplemen, sama ada kita nak pakai injection. Banyak cara. Tetapi, cara yang paling penting is untuk datang, check hormon testosteron di mana klinik-klinik yang boleh check testosteron ni. Understand level tu bagus ke tak, baru buat keputusan apa nak buat. Kalau bagus, tak ada masalah. Kalau teruk, kita bantu.